70% rakyat Malaysia tidak ada simpanan RM1,000 di dalam akaun bank dia, tuan-tuan. Ini adalah data daripada Bank Negara Malaysia, tuan-tuan. Ramai orang tidak ada simpanan. Jadi bukannya seseorang tu tak menyimpan, tuan-tuan. Mungkin dia menyimpan setiap bulan, mungkin dia simpan 500 setiap bulan, tapi berlaku kebocoran. Anda kata simpan 500 setiap bulan, setahun dah ada 6,000. Kalau simpan 5 tahun dah ada 30,000 simpanan dalam akaun bank, tuan-tuan. Tapi selepas 5 tahun bekerja, tengok akaun bank 1,000 pun tak ada. Sepatut ada 30,000, tapi tengok-tengok 1,000 pun tak ada. Sebab apa? Berlaku kebocoran. Simpan bocor, simpan bocor, simpan korek, simpan korek. Jadi simpanan tak tahu pergi ke mana, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, apabila kita cuba ubah, kalau sesiapa yang dah gagal simpan dalam bentuk duit tadi, cuba ubah, simpan dalam bentuk emas pula, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, naluri kita dengan emas ni, kita sayang. Kita dah simpan, kita sayang nak belanja. Tengok lagi emas, makin tengok emas, makin nak simpan emas. Makin tengok emas, makin nak simpan emas. Makin tengok emas, makin kita nak simpan emas. Kalau duit, makin tengok duit, makin nak belanja. Makin tengok duit, makin nak belanja. Sebab naluri kita dengan duit nak belanja. Naluri kita dengan emas, makin tengok emas, makin kita nak menyimpan. Jadi, tuan-tuan, ramai antara mereka yang gagal simpan dalam bentuk duit, apabila dia tukar dalam bentuk emas, simpanan emas dia bertambah jauh lebih banyak berbanding dengan dia simpan dalam bentuk duit tadi. Jadi, insyaAllah, tuan-tuan, anda kata tuan-tuan ada masalah yang sama, jom kita mulakan simpanan dalam bentuk emas. Saya akan bantu guide sebaiknya, insyaAllah, bermula RM100 sahaja, tuan-tuan. Ataupun berapa bajet yang tuan-tuan ada. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya. Assalamualaikum.